Assalamualaikum guys, balik ke channel aku. So jadi hari ni aku nak ganti steering cone Honda RS ni. So steering cone yang aku nak guna ni brand Tobaki. Yang ni standard punya steering cone lah, bukan yang racing ke apa. Jadi ni keadaan steering aku lah. Handling aku memang tak sedap lah. Jadi macam berlekuk. Kalau aku pulas macam ni jadi rapat. Yang ni diketat tu, baru dia okey balik. So jom kita buka jom. Okey, ni sekarang aku dah buka dah. Tapi aku tengok tapak ni macam okey lagi tau. Dia tak ada lah macam kemek ke apa. Aku nampak macam smooth lagi. Jadi ni yang baru aku beli steering cone ni. Dia datang satu set lah. Dan ni semua. Sebab aku tengok jadi aku nak pakai balik lah tapak yang lama ni. So tak payah pasang tapak yang sebab sama je. Aku cuma tukar dia punya bearing saja lah dengan dia punya stopper ni. Sama juga untuk belah bawah ni. Aku tak ganti dia punya tapak duduk ni lah. Aku cuma ganti bearing dia yang lain. Bearing asal dia main macam biji-biji tu. Ini dia main ada housing sikit. Jadi tapak ni aku tak pasang. Sekarang ni aku nak ikat balik benda ni. Tapi aku tak ada special tool yang untuk pegang dia punya lock pin ni, lock nut ni. So aku akan buat lengki kat sini satu. Dan aku akan tahan kat sini. Lepas aku akan counter pusing benda ni balik guna adjustable ni. Aku akan buat kat sini. Dan guna dia untuk pusing dia dalam sama. Allen key ni aku bubuh kat sini supaya bila masa aku pusing tu dia akan sangkut dengan bengkok ni. Aku akan buat Allen key kat sini. Dia akan sangkut kat sini. Lepas tu sama-sama pusing benda ni. So dia akan ikat ketat balik. Okay guys, so ni aku dah ganti dah bearing dia. So tengok dia dah smooth lah. Tak ada sekat-sekat, ketat-ketat apa. Cuma masalah dia bila nak ganti bearing ni, overall lah 50% kena buka cover set. Kau kena buka ni, tepi ni, dada, bahagian dada kanan, dengan cover ni juga kau nak tengok. Kau nak senang pasang skru dia. So tu sajalah video dari aku.